Assalamualaikum Kak. Kak, Waalaikumsalam. kerabu kaki ayam dengan Thai chicken mango. Okey, boleh. Buat kerabu kaki ayam dulu. Kita punya kerabu kaki ayam. Kerabu ni memang tak ada tulang. Biasa kalau ada tulang tapi hujung-hujung dia je. Oh, okey. Kecil sangat tulang dia. Memang Dia direbus kita ni. Kita dah siap rebus. Jadi kita akan celur lagi sekali lah. Kita akan bagi untuk satu orang portion makan. Tak orang makan kerabu kaki ayam. Letakkan sukun kita dah celur. Ini carrot, itu tomato. Kita akan letak daun lepas ni. Bawang. So kita akan letak special sauce juga. Ni kita bancur sini, kita buat sendiri. Oh, okey. Macam ayam asam. Ya betul. Dia ada rasa manis dia ada masam dia. So kita akan masukkan. And then kita akan letakkan paste cili kita. Nak bagi dia pedas-pedas. And then cili paste. Alright. Kerabu kaki ayam dan sama suhu kita. Okay. Okey, baik. Terima kasih. Okay, ni kita punya kerabu ayam goreng. Kita akan cut dulu. Kita akan pakai 2 pieces. Kita akan potong-potong macam ni. Pakai chicken fillet. Sayur. Tomato. Salad sikit. Dia punya bawang. Ni asas dia lah, standard lah semua. Standard. And then kita punya special sauce kita. Nanti sekali kita mesti kena letak mangga lah dekat dalam ayam kita. Okey. Siap lah kita punya Thai chicken mango. Okey. Terima kasih. Hari sama. Sampai Rabu daripada 5 petang sampai 11 malam. Oh, okey, baik. Alright. Okey, terima kasih.